Testing guys. Assalamualaikum. New day, new vlog. Let's try kamera baru. Let's go. First thing first, hari ni kita kena repair kereta dulu lah. Bukan repair kereta, repair tayar kereta. Sebab tayar kita ni kalau kereta saiz 19 macam ni susah sikit dia punya nak cari tayar dekat kedai-kedai tayar. So kebetulan aku pun memang ada tayar spare. So tinggal tukar je lah. Rezeki macam mana? Tayar 35 macam ni leceh sikit lah pakai. Dia ranggi-ranggi, lawa-lawa kena dengan rim. Tapi masalahnya bila kadang-kadang langgar lubang ke, langgar jalan yang tak rata ke, dia boleh jadi bengkak. Senang jadi bengkak. So disebabkan oleh itu terpaksalah kita hantar si hijau ni tukar tayar. Nasib baik kebetulan aku ada tayar ekstra. Aku memang ada simpan spare tayar kat rumah. So tak susah sangat lah untuk aku tukar tayar kat mana-mana kedai macam ni, Goodyear ni. Okay, nanti kita tengok apa lagi kita boleh buat. Nanti aku share dengan korang. Teropong sudah. So kita biar ada orang buat kerja lah. Oh, kerek ke teropong. Teruk. Alhamdulillah guys, berjaya kita menukar tayar tadi. So now kita dalam perjalanan nak masuk KL jap. So kita nak pergi singgah pharmacy favourite kita, nak beli beberapa suplemen. So jom ikut kita pergi masuk Jalan Imbi Bukit Bintang. Let's go! Okay guys, sekarang kita ada dekat Jalan Imbi. Kita ada dekat favourite pharmacy aku. Ada Jalan Imbi ni. Antara pharmacy paling murah aku boleh recommend. Menarik. Jom kita tengok apa benda ada dekat Happy Pharmacy. Black Mall. Now next, Kota Raya. Kota Rayaku. Bismillah, let's go. Allah Akbar. Sekejap ambil barang dulu. Tingkat B. Let's go. Apa yang ada tengok. Jom. Okay guys, selesai urusan kita dekat Kota Raya tadi. So next, kita menghala ke Shah Alam. Mohon Shah Alam ready. Cik, macam ya lah. Okay, let's go to Shah Alam. Ramai print dekat sini. Section 2 Shah Alam Print Expert. Senang, hari-hari buka. Korang boleh try. Kalau korang nak print apa-apa, flyers, name card, whatever, korang boleh try. Print Expert Shah Alam. Okay, settle. Ambil barang kita kat Print Expert. Next, arah dah masalah. Masalahnya dia ada kalori yang tinggi. Itu yang membuatkan kita punya sugar level dalam darah kita spike. So, dia bukan flavor vape tu. Dia bukan flavor vape bang. Dia kalau letak kat vape dia tak ada hidung. Dia tak keluar asap. Sebab dia akan mencair je. Tapi bau dia sama. Bau sama. Kita
Abang boleh titik, abang saya suggest lah. Abang try satu untuk rasa profile, dua untuk dia punya manis. Sebab dia kecil. Satu untuk profile, abang try dulu. Nanti abang try tengok okey macam mana, baru abang try lagi satu. Lagi satu untuk manis je pula. Dia dah tak mantap, dia dah jadi air kosong lah. So dia boleh satu lah. Firstly, abang boleh control lah kalau kata craving air manis kan. Nak control gula kita dalam darah. Cuba kita tu. Boleh. Dia ikut personal preference bang. Ada setengah orang suka tak apa nak manis, ada setengah orang suka manis. Tadi pun dah rasa manis. Dah rasa dah Profile lah, cuba dah profile lah. Budak-budak pun suka bang. Datang manis dia kan. Ni alternatif sugar which is saya dah cerita kat abang lah, simple lah. Dah simple dia. Gula ni adalah sucrose. Abang tahu ada punya scientific dia sucrose kan. Tapi Chemical dia. betul. Ni kita cerita chemical sikit which is kita keluarkan kalori dia. Instead of sucrose tu, dia hanya tinggal sucralose. So manis yang sama lah yang kita pakai. So maknanya dia punya tu bukanlah satu proses yang chemical sangat pun. Tak, kita just keluarkan kalori dia je. So dia zero kalori bang. Cut sugar.